setakat ni track record kita warga Malaysia yang bekerja dalam bidang maritim ni sebenarnya masih diburu lagi lah oleh syarikat-syarikat asing. Untuk mereka selepas habis politeknik di maritim ni, so adakah begitu laluan mereka ataupun kalau I tak nak kerja Malaysia, dia cakap kan, I terus nak pergi further, pergi laut maritim ni, mungkin UAE, nak pergi India punya company ke, so macam mana, adakah sama seperti Daniel punya laluan, seperti perancangan kerjaya tu? Kalau ikutkan, kita kena bermula daripada Malaysia dulu lah. Sebab apa, kita nak build up kita punya nama dan kita nak pengalaman. Lagi satu, saya memang cadangkan untuk bekerja di tempatan dulu, kerana bila kita bekerja dekat luar negara, sebenarnya bukan kita saja bekerja, kita bawa nama negara kita. Kalau kita tak perform, orang kata apa, ini orang Malaysia lah ni, tak pandai buat ni. Sebab disebabkan satu, dia heret semua satu Malaysia kena. Macam mana yang kita pun ada warga asing kan, macam mana kita skeptikal dia orang. Jadi setakat ni track record kita warga Malaysia yang bekerja dalam bidang maritim ni sebenarnya masih diburu lagi lah oleh syarikat-syarikat asing. Jadi, cukup ke negara luar dah buru kita? Malaysia sini pun macam, alamak, kita pun tak cukup orang. Masih banyak lagi warga negara luar juga diimport untuk kalau memenuhi permintaan. Mengikut pengalaman saya lah kan, bidang maritim di peringkat lokal tempatan kita ni, sekarang ni saya boleh katakan 50% adalah warga Malaysia dan 50% adalah warga asing. Bukan masalah orang tak nak kerja ke apa ke, akan tapi itulah, bila diorang dah ada pengalaman, dah 5 tahun kerja, biasanya akan nak pergi keluar, diburu oleh company-company luar. Adik jangan takut tadi, dia bukan buru yang macam buat jahat tu tau. Ni maksudnya nak ambil kerja tu, maksudnya laku lah. Ya, laris.